Kau, ni kan pasar raya. Boleh ke rembat-rembat barang? Risau, aku sudah lepas. Kau kalau tak lepas, jangan babitkan kita orang kau ni tak payah dia tak balik. Let, risau. Siti, aku nak cakap sikit tau. Kau nak cakap apa? Budak ni hari-hari datang kedai. Baguslah kalau dia selalu datang. Apa masalah kau? Tulen kau tak tahu. Masa sekarang, tiap kali datang kedai, tapi keluar tak beli barang apa-apa. Belenggang. Aku macam syak sesuatu lah. Kira kak. Kejap lah. Ya. Kira dek. Tat. Nah, packing. Semua sekali RM5. RM5. Nah. Nah dek. Terima kasih kak. Aku dah cakapkan lepas. Kau ni menakutkan lah. Aku tak nak jalan dengan kau lagi. Aku dah cakap.